Saya rasa macam dia pun bukan nak sangat kot kahwin dengan saya. Dia memang dah memang tak sengaja kot. Makin dia sebenarnya tak nak pun kahwin dengan saya kot. Masa tu. Sebab masa tu dia frust dengan orang lain. Tiba-tiba dia terkahwin dengan saya. Pelakon AB Abadi mendakwa bekas suaminya Norman Hakim culas menggalas tanggungjawab sebagai seorang bapa kepada anak-anak termasuk mendidik dengan baik. Menerusi perkongsian di TikTok, AB menjelaskan Norman tidak pernah mengambil berat keadaan anak-anaknya selepas bercerai. Tiba-tiba dia terkahwin dengan saya. Terkahwin pula. Lepas tu pula barang jadi. Saya kahwin dengan dia 6-7 tahun je. Tapi 3 anak kan. Barang jadi. Ayah dia tak kisah apa dia buat. Ayah dia tak marah. Tak marah. Tak pernah pun marah Marissa tu. Tak pernah. Tak pernah pun Marissa tu kena lempang ke kena pukul. Tak pernah. Benda tu tak berlaku. Selepas bercerai, anak-anak semua dengan saya. Dia tak pernah ambil jaga pun. Tak pernah. Datang jumpa pun macam orang luar. Macam orang luar datang jenguk-jenguk. Memang pun. Dia memang lepas diri pun. Sampai sekarang pun lepas diri. Jadi saya rasa macam tak ada sebab dah untuk berbaik. Tak apalah. Kalau kau tengok kita orang macam gangster macam tak berbaik dah sekarang tu. Tak apalah. Sebab saya rasa macam tak ada keperluan. Saya baik-baik pun orang ambil kesempatan juga. Orang take for granted. Boleh putarkan masa. Baik saya jaga sendiri je anak-anak saya. Tak payah libatkan orang lain. Tak payah bagi dia pilihan kedua. Saya marah, dia pergi lari sana. Saya patutnya benda-benda tu lagi senang kalau dengan saya je. So kalau kita marah, budak dia kecil, dia tak lari tempat lain. Yang belah sana dia tak kisah pun. Dia tak peduli pun sebab bukan anak dia. Jangan samakan dengan saya sebab itu bukan anak dia. Dia tak peduli pun. Lagi berlaku kejadian-kejadian yang korang tak tahu lagi ada. Tapi saya tak nak cerita lah. Kan saya cerita kata saya jahat pula. Bila anak ada pilihan, dia tak dengar cakap kita. Dia memang kalau kena marah, dia lari lah. Dia suruh bapak dia ambil, dia lari. Contoh macam tu. Jadi kalau siapa-siapa ambil pengajaran dekat sini. Saya reda je dengan apa yang berlaku. Saya tak ada pun nak macam orang cakap. Bila cakap je kata meroyang melentan. Tak ada pun. Saya biasa-biasa je. Saya sembang-sembang je.